Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes hari ini wanita 53 tahun daripada Pahang terkena sihir dengan orang yang terdekat. Jadi telah mengalami sihir yang lama. Kemungkinan kalau tengok gaya dia dah makan, mungkin santau juga, dan dah sebati dalam badan lah. Jadi mengambil masa yang lama untuk mengeluarkan sebab benda tu dah serasi, dah sebati dengan dia. Alhamdulillah selepas ruqyah dan disapu minyak wangian kasturi bidara, kemudian sapu minyak angin, sapu balm, hufaz oil dan lain-lain, dan dibacakan ayat-ayat ruqyah lagi. Dia muntah-muntah dengan banyak dalam masa tempoh 1 jam lebih. Dengan izin Allah keluar dan dia sedar. Dia ceritakan semua masalah yang dia hadapi selama ini, dan kesakitan yang dialami jugalah. Ustaz berikan doa amalan untuk dibuat setiap hari, dan Ustaz syorkan dia untuk mencari beberapa 4 bahan untuk mendapatkan rawatan susulan, insya-Allah. Moga beroleh kesembuhan kesihatan, dan sebelum balik dia mendapatkan jelman dan bidara di pusat rawatan juga.